Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak kongsikan resepi biskut Swiss tart strawberry. Okey, memula kita sediakan dulu 125 gram margarin. Kemudian masukkan 40 gram gula halus. Okey, kalau nak buat banyak boleh gandakan sukatan. Okey, kita kacau bagi gula tadi tu sebati dengan margarin. Okey, bila dah sebati tu bolehlah masukkan 85 gram tepung jagung. Tambahkan lagi 85 gram tepung gandum. Teruskan uli lagi sehingga sebati. Okey, mula-mula ni kita uli dulu pakai whisk sebab dia masih lagi basah. Okey, bila dah berketul-ketul macam ni barulah uli pakai tangan. Okey, kita uli sehingga semuanya sebati dan membentuk satu dough yang lembut. Okey, ini dia bila dough dah terbentuk. Kemudian bolehlah masukkan 2 sudu besar coklat rice dan uli lagi. Tak nak bagi coklat rice tadi tu hancur masa menguli. Okey, pastikan coklat rice tu kita simpan dulu dalam peti sejuk. Okey, bila dough dah terjadi macam ni, bolehlah masukkan ke dalam piping bag. Okey, pastikan piping bag ni kita alas dua supaya bila tekan nanti tu tak akan mudah pecah. Perlahan kita tekan adunan tadi di atas baking tray. Okey, adunan tadi dah pun siap ditekan. Kemudian bahagian tengah tu kita tekan pakai jari membentuk lubang yang kecil. Sediakan filling strawberry, kemudian masukkan ke dalam piping bag supaya senang untuk kita pipe ke atas dough ni. Okey, dah siap letak filling tadi tu, bolehlah bakar pada suhu 160 darjah Celsius selama 25 minit ataupun sehingga bawah tu keperangan. Okey, bila dah masak tu bolehlah keluarkan daripada oven dan sejukkan dulu. Okey, ini dia biskut tadi dah pun siap dibakar semuanya. Untuk adunan tadi tu dapatlah lebih kurang 26 biji. Dan yang pastinya rasa dia pun sangat sedap. Okey, itu saja perkongsian pada kali ini. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Jangan lupa like dan subscribe. Bye.